pesanannya. Dan adakah program ni ditayangkan 24 jam ke ataupun ada waktu-waktu tertentu? Saudara Bakar, tentang bagaimana konten ni 24 jam ke? Saudara Fuad? Tadi bincang dengan Azizan apa kan? Ini mungkin saya menyambung pada Dibakar ya. Kita punya perancangan tu dia ada 4 tahap ya. Pra pembuaran kita akan live ya. Ini live tu nanti kita akan bincang pada Box TV. Kemudian semasa penamaan calon ya. Kemudian masa kempen dan juga selepas kempen ya. Selepas pilihan raya dan masa hari pilihan raya itu sendiri kita akan live dekat box office ya. Dan kita akan memanggil penyidik-penyidik tadilah. Kami ada yang daripada 13 negeri tadi ya, yang sedang menjalankan penyidikan sekarang ya. Dan ini kita akan ambil input mungkin seminggu sekali, mungkin kalau kita mampu mungkin 2 hari sekali ya. Every day pun kita ambil, terutamanya mereka yang berada di Lembah Kelang ya. Dan kita ada pada Sabah, Sarawak, kita akan panggil pada Johor, pada Utara Selatan. Dan lagi satu yang menariknya, kita ini interview, kita bukan interview hanya parti pemerintah saja. Kita interview semua parti politik, tokoh-tokoh politik. Dan kita ada satu rancangan yang menarik ya, iaitu kita panggil mengapa kita mesti menang, boleh menang. Iaitu kita akan pakai tokoh-tokoh yang veteran dalam politik ya, ataupun bakal calon ya. Dan mungkin mereka yang kita lihat ketampilan hebat yang dulunya mungkin ada masalah, sekarang ni kita lihat perubahan banyak. Mereka ini, individu ini kita akan panggil, beri pandangan ya. Jadi ini yang menarik, yang saya rasa tidak ada dibuat oleh TV internet lain ya. Kita menunjukkan bakat-bakat ini dan kita paparkan ya di setiap individu, di setiap tokoh parti politik itu. Di samping kita juga ada live di lokasi ya. Di lokasi mungkin masa kempen, masa hari pengundian undi dan juga seterusnya. Saya rasa ini yang kita lihat, kita mempunyai satu rakan atau satu pasukan yang saya rasa mantap ya, dengan pengalaman-pengalaman yang hasil daripada apa yang dikatakan oleh Prof. Samsul tadi. Mereka yang berpengalaman membuat pendidikan, dan inilah kita cuba paparkan kepada masyarakat bahawa inilah informasi yang kita nak salurkan ya, saya rasa kepada semua rakyat di seluruh Malaysia. Dan kita insyaAllah pada mungkin minggu depan kita akan mula kita roll dengan, kita pun ada yang video-video, dan kita akan, kita terpulang pada box office berapa kali kita seminggu kita nak buat, dan tengok kemampuan ya pada ahli-ahli kita dan juga pada T-Box ini. Pada saya, kita nak mencipta satu niche. Satu niche tu artinya satu ceruk di mana orang nak tengok. Maknanya kita nak curi waktu orang tengok Facebook tu supaya dia tengok Box TV. You tahulah, dalam kereta api ke, dengan you tahu sekarang dengan smartphone ni, sometimes though they are not very smart when they look at it, but the smartphone is an accessible medium for this. Jadi pada saya tak risau kalau orang merasakan ini satu saluran yang mereka boleh mendapat maklumat, pandangan, buah fikiran. We want to capture the perception making process. Ini yang penting sekali. The perception making process informed by informed knowledge. Iaitu diisi dengan ilmu yang diisi, bukannya agak-agak tembak-tembak. Okay? Itu yang penting. Keduanya, yang menjadikan ini niche TV ini adalah, kalau you lihat di sana ada istilah My Oh God. My Oh God itu artinya Malaysian Opposition Global Diaspora. Ini yang saya jalankan penelitian untuk membuktikan semenjak 1998 reformasi bermula, sudah ada satu kumpulan oposisi yang bukan berteras di Malaysia sahaja, tapi di luar Malaysia. Dan kumpulan oposisi ini atau pembangkang ini sudah menjadi satu diaspora yang sangat besar, yang tidak dibayangkan oleh kerajaan dulu akan wujud. Dan besok saya ke Amerika Syarikat. Saya akan mulakan interview dengan beberapa orang ini. Dan ini input yang saya rasa tidak ada
dalam konteks news di Malaysia. Adalah kita cerita sana sini kan, kalau boleh nak surutkan lagi kan, tapi pada saya tidak. Ini penting orang Malaysia tahu bahawa ada orang Malaysia yang menyokong Malaysia dan membangkang Malaysia, dan ada orang di luar Malaysia yang membiayai proses ini. Itu kita tak dapat nafikan. Mereka sendiri dah mengaku, ya, membuktikan bahawa mereka telah mengeluarkan wang membantu banyak pihak, terutamanya pihak pembangkang. Jadi saya nak tahu siapa mereka ini. Setakat ini samar-samar, dengar-dengar, bunyi-bunyi, bisik-bisik. Selepas ini saya nak bawa interview tu balik. Kalau tak balik pun tak tahulah, hantar dengan Maya ni kan. So saya bayangkan they are going to make opinion. Jadi kumpulan pertama yang saya akan bertemu ialah para profesor dan penyelidik mengenai Malaysia di Amerika Syarikat. Mereka akan bertemu daripada 21 sampai ke 24 hari bulan Mac ini di San Diego, California. Jadi saya diundang untuk memberikan satu kertas mengenai politik bahasa di Malaysia. It's still a political issue kan. So daripada situ dah saya dapat bayangkan nanti feedback mengenai sistem politik Malaysia. Ada yang memberi kertas mengenai masa depan Malaysia. Jadi saya boleh mendapatkan maklumat ini untuk digunakan untuk difahami oleh rakyat Malaysia bahawa kita rupa-rupanya bukan seorang di Malaysia ini. Ramai lagi di luar sana yang berminat tentang Malaysia. Tapi apa yang mereka minat? Mungkin regime change, mungkin government change. Dari jauh itu yang mereka nampak. Jadi ini yang satu hal atau satu aspek yang saya tak tengoklah dalam traditional TV dekat di Malaysia ini, dan juga dalam newspaper. Jadi insyaAllah kalau tidak ada halangan, saya rasa this will be fed into Box TV by next week. Some of this opinion. Ini dia harapan saya. Dan impact itu kita kena tengoklah macam mana hit dia dan sebagainya. Itu is open lah, we don't know yet. Ada orang suka, ada orang tak suka, tapi kita ada strategi kita mana kita nak attack dulu. Adakah wilayah Persekutuan dulu ataupun Klang Valley dulu, kerana kita tahu it's hot in the Klang Valley. So mungkin isu berkaitan dengan Klang Valley. Jadi kita tengoklah apa yang kita fikirkan sesuai. Tapi komponen itu komponen domestik dan international. Now, nobody has covered this. Hanya bila bersih dulu je baru nak cover. Jadi sebelum itu, selepas itu tidak ada lagi khabar. Tapi kita tahu di mana tempat-tempat yang kita nak. Di UK kita tahu, di Perancis kita tahu, di Australia kita tahu, di New Zealand ada, di China pun ada demonstrasi itu. Jadi pada saya, there is one component of Malaysian politics. Ini yang saya masukkan dengan political literacy itu. Kefahaman kita bahawa politik kita tidak dikongkong oleh kawasan negara Malaysia. Buat pasport, keluar pasport itu tak jadi isu. Kongkongan kawasan fizikal itu tidak ada lagi. Sudah luas. So Malaysian politics is world and global politics. Is no more local politics. Ini dia komponen yang saya harap dapat membawakan kesan yang lebih berguna untuk rakyat Malaysia membuat keputusan.